Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay guys, so malam ni kita akan berada di satu lokasi, orang kata kawasan silat harimau ataupun kawasan perguruan. Ni rumah perguruan yang mana menyimpan banyak ilmu. So ada dalam 2-3 biji rumah. Okay, show back in the outside. Menyimpan banyak kenangan. Sepertinya salah satu murid-murid kesayangan yang mengajar ilmu persilatan dan juga selainlah perguruan dan juga bekas tentera bekas tentera. So ada story misteri dan ada story baik. So pada owner ni dah meninggal, so kita sedekahkan Al-Fatihah. Sebuah rumah pengasas silat dan ini adalah rumah keluarga. Dan rumah ni dibina pada tahun 1970 sehingga kini. Agak meremang juga geng. Ruang tamu yang berada di bawah. So guys, malam ni kita jumpa untuk kita merungkai salah satu lokasi dan sejarah-sejarah yang ada di rumah ni. Jumpa malam ni. Assalamualaikum. Hey korang semua.